dan selamat sejahtera. So untuk video kali ini saya akan bincangkan tentang tajuk thermal resistant concept. Cuma sebelum kita teruskan, kita cuba recap balik apa yang telah kita bincangkan sebelum ni. So basically kita ada dua chapter yang telah kita bincangkan. Yang pertama adalah chapter berkenaan dengan Introduction to Heat Transfer. Dalam chapter Introduction to Heat Transfer, ada beberapa perkara asas ataupun perkara-perkara penting yang awak perlu ambil tahu sebelum kita bincangkan chapter-chapter akan datang. Yang pertama, prinsip first law of thermodynamics. Yang ini kita kena betul-betul faham. Delta E equals to delta W plus delta Q. Okay. Kemudian kita bincang juga tentang conduction, heat transfer, dan conduction heat transfer juga dikenali sebagai Fourier law of conduction. Okay. Kemudian kita bincang juga tentang convective heat transfer. Okay, yang ini dikenali juga sebagai Newton law of cooling. Dan yang terakhir kita bincang tentang radiation, okay, ataupun radiative heat transfer. So juga dikenali sebagai Stephen Boltzmann law. So untuk semua ni saya harap semua dapat lakukan pembacaan sendiri untuk mengulang kaji. Okay, semua isi-isi penting yang telah kita bincangkan dalam first week. Okay, semasa first week of the class. Okay. Kemudian minggu kedua kita bincang pula tentang tajuk baru, iaitu one dimensional heat transfer. Okay, one dimensional heat transfer. Dalam one dimensional heat transfer ni kita berbincang secara khusus tentang heat conduction, di mana persamaan asas ataupun differential equation untuk heat conduction bagi tiga geometri asas, iaitu Cartesian, cylindrical dan spherical, boleh diberikan oleh 1 over R power to N D over dr R power to N K dt over dr plus E gen equals to rho C dt over dt. So secara asasnya ini persamaan yang kita dah bincangkan, di mana dalam persamaan ini kita ada tiga komponen asas, iaitu yang ini adalah komponen conduction ataupun conductive component, dan ini adalah volumetric heat generation of the solid object.
Kemudian yang ini kita ada unsteady. Unsteady part di mana dia bergantung kepada masa. So persamaan ini kita boleh mudahkan. Bagi setiap koordinat yang ada, kita boleh mudahkan. Kalau bagi plane wall, so dia akan menyebabkan N, atau untuk simplify dia, N adalah bersamaan dengan sifar dan R perlu ditukar dengan X. So bermakna persamaan ni akan jadi D over dx K dt over dx plus E gen equals to rho C dt over dt. Ni untuk plane wall. Seterusnya, kita punya geometri asas lain yang kita bincangkan adalah cylindrical. Di mana cylindrical, N adalah bersamaan dengan 1. Maksudnya, kita akan dapat 1 over R, D over dr, RK, dt over dr, plus E gen equals to rho C dt over dt. Ni untuk cylindrical. Kemudian kita ada yang terakhir yang dibincangkan adalah koordinat sistem bagi spherical ataupun sphere, di mana N adalah bersamaan dengan 2 dan kita punya persamaan asas akan jadi 1 over R square D over dr R square K dt over dr plus E gen equals to rho C dt over dt. Okay, so ini adalah persamaan-persamaan asas bagi ketiga-tiga satah ataupun kita panggil koordinat sistem yang kita biasa jumpa dalam engineering solution. Seterusnya kita ada simplification. Apa itu simplification? Simplification ni adalah macam mana kita nak simplify all these three governing equation ataupun partial differential equation berdasarkan syarat-syarat tertentu, condition-condition tertentu. So kita ada beberapa condition. Yang pertama, kita ada condition di mana K constant. Okay, K is constant. Okay, untuk kes ni saya tunjukkan untuk plane wall saja ataupun Cartesian coordinate. So sekiranya K constant, maka persamaan asas tadi akan jadi K d square T divided K d square T divided by dx square plus E gen equals to rho C dt over dt. Ini sekiranya K adalah constant. Okay. Dan sekiranya seterusnya simplification lain yang kita boleh buat adalah E gen equals to 0. So bila E gen equals to 0, this particular equation akan jadi K d square T divided by dx square equals to rho C dt over dt. Komponen E gen ni dah sama dengan sifar. Kita ada lagi satu condition di mana yang boleh berlaku ialah K constant. Okay. Condition kedua dia apa?
Egen kosong dan steady. Okay, steady heat transfer. So dalam kes ini maka persamaan ni tadi akan jadi the simplest form, iaitu d square t divided by dx square equals to 0. Okay, saya tambah ni takut keliru. Egen ni ada syarat kedua dia apa? K constant. Okay, bila Egen equals to 0 dan K constant, maka kita akan dapat this particular form of differential equation. Okay, so ini adalah tiga-tiga condition yang ada, ataupun simplification yang ada untuk semua orang faham. Dan ketiga-tiga simplification ini, iaitu K constant, Egen equals to 0 dan juga steady heat transfer ni, applicable untuk ketiga-tiga geometrical coordinate yang kita bincangkan sebelum ni, sama ada dia plane wall, cylindrical maupun spherical. Okay, so itu dulu untuk recap. Saya akan sambung lagi dalam video akan datang untuk tajuk bagi minggu ini.